Hai semua, hari ni saya main Minecraft Let's Play. Dah lama saya tak buat series ni, tapi saya kembali balik dalam series ni. Dan saya lupa tentang pickaxe saya hilang, jadi paksa ambil kayu lagi. Hari ni saya nak cuba kembalikan balik, ambil barang yang hilang. Maksud saya dengan gantikan barang tu, jadi saya buat pickaxe baru ataupun cari besi lagi, apa-apa benda tu. Dan kebun tengah bertumbuh. X kayu ni dah nak rosak, sebetulnya saya tak guna. Pickaxe besi, buat pickaxe besi. Oh ya, lupa buat potong. Selepas itu buat pickaxe. Dan pisau untuk perlindungan. Tapi kerana saya hilang barang dari episod sebelum ni, saya letak balik pisau ni dengan besi dan ya semua ni. Okay, jom kita berlombong lagi dan gantikan kehilangan kita. Saya tak ingat apa yang saya hilang, jadi saya ambil je apa-apa. Oh, dan juga terima kasih untuk 10 subscriber. Ya, terima kasih untuk 10 subscriber. Saya terkejut tengok tiba-tiba 10 subscriber hanya tadi upload satu shot. Dah kenapa ni? Saya akan kembali Okay, saya kembali. Saya mati dari lava. Saya tak nampak pun lava. Lava tu macam tak load. Jadi saya paksa restart aplikasi Minecraft. Dan saya baru hilangkan pickaxe yang saya baru buat. Jadi saya tak tahu nak buat apa. Saya buat saya menembang kayu sudah. Jadi ini bermakna saya mati 3 kali dalam series ni.
Saya belum buat armor lagi. Itu saya selalu lupa. Oh ya, saya dengar Zen planning untuk buat video Hunger Games, tetapi kerana kami terpadam dunia tu, kami paksa buat baru. Kami baru mula sebab Zen baru bina bersama. Dan saya belum besar ke rumah. Saya tak tahu nak buat apa. Sebab saya tak ada banyak barang, jadi sebetulnya saya tak besarkan rumah lagi. Okay lah, masa untuk armor. Jika saya jumpa banyak lembu lah. Saya baru jumpa satu. Ya, saya ada pisau besi. Saya simpan dalam chest. Untuk hati-hati, saya letak semua barang lain. Takut nanti macam situasi yang tadi, chunk tak load. Itu je lembu saya nampak. Okay lah, masa untuk buka jauh-jauh. Okay, saya kembali balik. Okay, saya dah kembali. Saya tahu bukan saya tahu pun. Saya cuba off ke resource pack. Harap tak berlaku lagi. Saya dah off ke resource pack dah. Jadi harap macam biasa. Good. Okay, tanam ni. Oh tu, satu lagi lembu. Okay. Tak nak lah. Cari armor tu. Dan nampaknya saya tak sempat cari armor. Wow. Okay, masa untuk pergi balik ke rumah sebelum Chunk tak load lagi. Sebelum Chunk tak load. Okay. So saya tukar setting di Minecraft saya. Okay. Saya tak nak deal dengan tu. So takut nanti secara tiba-tiba Chunk tak load lagi, nanti saya sesat. Mana? Okay, nampaknya itu saja lembu. Ataupun ada yang lain yang tersembunyi. Okay, satu saja. Mana kerangka tadi? Bukan sini ke dia? Bukan di situ lah. Saya masih dengar kerangka tu.
Entah mana kerangka tu pergi. Risau. Okay, letak hasil semua dalam ni. Ambil je lah biri-biri ni dulu. Bunuh. Oh ya, lupa saya hilang arang dari lava tu. Nak kayu ni lah. Okay. Tekan untuk buat arang. Ya, video episod ni saya tak buat banyak sangat sebab banyak glitch berlaku. Okay, tu. Semua ni. Masak semua benda. Okay, tak menjimatkan arang. Ya, tak banyak progress di episod ni. Okay, itu saja untuk hari ni. Takut lagi banyak. Takut lagi macam tak load lagi. Saya cuba cari penyelesaian untuk masalah ni. Dan bye.